Apakah tindakan yang harus dan boleh dilakukan oleh seorang Muslim bila mana dia percaya bahawa seseorang yang dia tidak ketahui telah melakukan sihir melalui jin untuk mencuri hartanya? Ya kan ni salah benar. Jin ni kena bawa pergi ke BPR. Jin. Apakah anjuran as-sunnah? Jin boleh mencuri kan? Ibn Taymiyah ada sebut bahawa saja pada zaman dia ada orang yang boleh membawa makanan daripada Yaman tapi berada di Syam. Dia mencuri melalui jin. Wallahu ta'ala a'lam. Carilah pencuri-pencuri yang dapat dilihat dulu sebelum menuduh pencuri yang tak dapat dilihat. Dan mungkin persatuan jin akan membantah kita dengan tuduhan-tuduhan yang begitu kuat yang dikenakan kepada mereka. Saya bukan tanggungjawab benda ni, kadang-kadang banyak sangat orang dia. Ada orang satu kampung saya, apa saja hilang dituduh toyol. Toyol. Sekali dia cerita toyol curi duit makcik, kata ustaz tak tahu banyak. Toyol tu berapa tahun umur dia, mana nak tahu toyol, dia kata. Anak dia lah toyol. Toyol tak pasal-pasal dituduh dalam jenayah ni.